Tidak terlintas dalam fikiran wujudnya sebuah restoran di tengah-tengah kebun kelapa sawit yang menyediakan GRO warga asing di Kampung Jenjarum, Kuala Langat. Rahsia restoran ini terbongkar setelah polis memasuki kawasan ini pada pukul 8.30 malam menemui sebuah pondok kayu yang digunakan sebagai restoran menyajikan masakan Cina yang tersorot dari pandangan orang ramai. Lebih mengejutkan, pemeriksaan polis di restoran ini menemui 13 wanita Cina yang dipercayai sebagai pelayan dan seorang wanita warga tempatan yang dipercayai penjaga restoran ini. Semasa serbuan, polis turut menahan 15 pelanggan yang kebanyakannya lelaki tua yang sedang asyik dengan perempuan GRO pilihan mereka. Serbuan ini dianggotai pegawai terus ditujuk IPK Selangor, DSP Izwan Abdul Karim dan beberapa pegawai dan anggota polis ditujuk IPK Selangor. Kesemua wanita warga asing ini berumur 21 hingga 50 tahun dibawa ke Balai Polis Sungai Jenjarum untuk siasatan lanjut. Serbuan yang dijalankan oleh pihak D7 IPK bersama-sama dengan D7 IPD Kuala Langat pada hari ini telah membuat serbuan di salah sebuah restoran yang kita dapati jauh ke dalam, iaitu dalam kebun kelapa sawit lah. Okey, daripada pemantauan kita dapati tempat ini bukan sahaja sebagai restoran tetapi dia menawarkan perempuan daripada warga negara China sebagai pelayan untuk restoran ini. Dan dalam serbuan pada malam ini kita berjaya menahan 13 orang perempuan dari China yang berumur dalam lingkungan 21 hingga 50 tahun. Yang kesemua ini kita akan bawa balik ke IPD Kuala Langat untuk tindakan lanjut. Jadi chances untuk diorang melarikan diri itu memang ada, tetapi disebabkan kita punya perancangan serbuan kita, alhamdulillah kita berjaya menahan semua sekali pelayan-pelayan ini. Kita akan siasat lanjutlah apa aktiviti selain daripada pelayan. Kalau ada unsur-unsur pelacuran, kita akan mengambil tindakan yang lebih tegas terhadap pemilik premis ini. SOL adalah produk untuk saya sebab dia melambatkan penuaan, cantik, awet muda dan meningkatkan keremajaan kulit. Tidak seperti produk yang saya guna sebelum ni, SOL adalah sesuai untuk saya. Core ini pasti akan mengembalikan keyakinan setiap wanita dan lelaki yang menggunakannya dalam masa 6 minggu.